Sekarang ni ramai yang tengah cari motorhome yang enjin petrol 2000cc. Sebab road tax dia kan murah sikit. Lepas tu sekarang masih ada subsidi petrol lagi, jadi boleh jimat. Kalau nak beli sekarang ni, dekat Malaysia memang tak ada. Saya dah check dah. Kecuali yang ini satu je. Nak tahu ni motorhome apa? Teruskan menonton. Siapa yang beli motorhome ni memang untung lah. Sebab dia punya perabot ni semua baru. Macam cover cushion ni, kan, fabric dia tu baru tukar. Dia pun aircon baru ni. Rooftop aircon 12 volt. TV ada, TV baru, belum buka plastik lagi. Nampak bahagian atas tu? Ada katil. Lepas tu dia punya tilam dia pun dah balut leather dah. Sini boleh tidur 3 orang budak atau 2 dewasa. Selain tempat tidur atas ni, kalau nak tidur sekejap je, nak cepat, terus sini je. Baring kat sini. Sebab sofa dia memang panjang. Dia boleh landing kat sini. Okay. Support. Meja makan ni pun boleh turunkan macam biasa. Jadi katil lagi satu. Penuh lah sini. Bawah ni katil. So total 5 orang boleh muat tidur. Kalau dari segi penumpang pula, boleh 6 orang penumpang. Sana 2 seat belt. Sini 2 seat belt. Dengan depan ni 2. Ni bahagian belakang dia. Ada toilet. Okay, nampak ke bawah sikit? Lantai dia. Okay. Ni shower. Ada microwave. Okay, peti ais original. Kalau siapa nak peti ais yang lebih sejuk lagi, boleh tukar ni. Boleh beli yang ni ataupun besar sikit sampai sini pun boleh. Plug 3 pin dah ada, tapi kena on inverter dulu. Ni untuk kegunaan barang elektrik Malaysia punya. Lepas tu tepi ni ada sinki. Yang ni boleh letak botol untuk minum air bawah. Dia sambung sini. Yang ni pula untuk basuh tangan. Dan juga boleh tarik sampai ke luar ni. Daripada kabin ni boleh terus tembus kat ruang pemandu. Okey, yang bagusnya kereta ni dia enjin kat belah luar, kat depan. Jadi kat sini luas dan tak ada bunyi bising, tak ada gegar kat sini. Okey, gear automatic. Ada reverse camera, tapi Android boleh tambah lah kalau nak pasang, pergi kedai aksesori kereta je. Dekat sini dia punya sistem elektrik. Ada battery life pro 4, lepas tu inverter ni. Dan DC to DC charger, solar controller. Okey, jadinya kalau macam ni, kita charge guna solar dan juga guna enjin kereta pun ada. Bila start enjin, charge. Bila ada matahari, dia akan charge kat solar panel atas tu. Letak barang kat atas rack ni. Lepas tu solar panel dia, sekeping ni 400 watt. So ada 2 keping. Dengan kompresor aircon yang kat luar ni. Kalau nak servis ke, orang tu boleh naik sini lah. Ya. Yeah. Motorhome ni memang paling berbaloi lah untuk harga RM130,000. Sebab kalau anda beli motorhome yang murah pun, contohlah RM100,000 kan untuk Mitsubishi Delica. Tapi kena pasang solar panel, nak kena tukar suspension dia, nak kena pasang aircon, bateri life pro 4, semua sistem tu dengan nak balut perabot lagi, nak tempah tandas lagi, mungkin dah RM30,000. Lepas tu kena spend masa nak tunggu siap kan. Sedangkan yang ni semua dah complete dah. Satu kali bayar RM130,000 terus boleh pakai. Tak payah nak upgrade apa-apa dah. Semua cukup lengkap. Kalau berminat, tulis minat kat ruang komen ni. Saya nak tengok berapa ramai orang suka.